Kepada pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 5, ini soalan wajib tahu sebelum exam besar. Ini dia. Nampak macam senang tapi ramai yang tertipu. Okey, tengok ada dua kat sini dia kata permudahkan ataupun faktorkan. So dalam kes ni ada 6, ada 6. So keluarkan 6. So dalam ni tinggal apa? Tinggal X kuasa 2 dan juga 6 ni dah bawa keluar, tinggal 1. So inilah jawapan dia yang salah. Kenapa salah? Sebab berdasarkan properties of algebra, kalau A kuasa 2 tolak B kuasa 2 akan jadi A tolak B dengan A tambah B. So dekat sini 1 ni sama juga dengan 1 kuasa 2. Sebab apa-apa kuasa dengan 1 akan tetap jadi 1. Maka jawapan akhir akan jadi 6 ni stay. So kalau ni based on properties of algebra tadi, 1 tolak 1 tambah X tolak 1 dan juga X tambah 1. Baru betul. Inilah dia jawapan yang sebenar. So kepada ibu ayah yang mencari tuition tingkatan 1 hingga tingkatan 5, kita ada promosi sekarang. 4 subjek RM89 sahaja. BM, BI Matematik, Sains, MMath, Fizik, Kimia, Matematik. Tekan sahaja dekat bio dan daftar serendah RM20 dan daftar segera terus dapat link masuk kelas malam ni.